Jom belajar 28 penanda masa dalam bahasa Thai. Korang tahu tak? Dalam perbualan harian, penanda masa sangat penting sebab ia membantu kita tahu bila sesuatu perkara berlaku. Sama ada ia berlaku semalam, hari ini ataupun esok. Sebagai contoh, kalau kita nak cakap, saya ada mesyuarat esok, kita perlukan perkataan penanda masa supaya ayat jadi lebih jelas. Dalam bahasa Thai, ada banyak penanda masa yang mudah dan senang diingat. Jadi, jom kita tengok satu persatu supaya lebih jelas. Jangan skip video ni tau. ตอนนี้ bermaksud sekarang. Contoh ayat, เขาอยู่บ้านตอนนี้ Dia berada di rumah sekarang. เดี๋ยวนี้ bermaksud sekarang juga. Contoh ayat, ทำงานเดี๋ยวนี้ Buat kerja sekarang juga. เร็วๆนี้ bermaksud soon atau akan datang. Contoh ayat, เจอกันเร็วๆนี้ See you soon. โดยเร็วที่สุด bermaksud secepat mungkin. Contoh ayat, กรุณาตอบกลับโดยเร็วที่สุด Sila balas secepat mungkin. เกือบ bermaksud hampir. Contoh ayat, อาหารเกือบจะเสร็จแล้ว Makanan hampir siap. อีกสักครู่ bermaksud sebentar lagi. Contoh ayat, เขาจะมาถึงอีกสักครู่ Dia akan sampai sebentar lagi. ปัจจุบันนี้ bermaksud masa kini. Contoh ayat, ปัจจุบันนี้ฉันทำงานที่กรุงเทพ Pada masa kini, saya bekerja di Bangkok. เมื่อไหร่ก็ได้ bermaksud bila-bila pun boleh. Contoh ayat, คุณมาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้ Kamu boleh datang jumpa saya. ก่อน bermaksud sebelum. Contoh ayat, เขามาถึงก่อนฉัน Dia datang sebelum saya. หลัง bermaksud selepas. Contoh ayat, หลังเลิกงาน ฉันไปตลาด Selepas habis kerja, saya pergi ke pasar. ทุกวัน bermaksud setiap hari. Contoh ayat, เขาออกกำลังกายทุกวัน Dia bersenam setiap hari. ทุกปี bermaksud setiap tahun. Contoh ayat, เขากลับบ้านเกิดทุกปี Dia balik kampung setiap tahun. ทุกอาทิตย์ bermaksud setiap minggu. Contoh ayat, ฉันไปตลาดทุกอาทิตย์ Saya pergi ke pasar setiap minggu. ตอนเช้า bermaksud waktu pagi. Contoh ayat, แม่ทำอาหารตอนเช้า Ibu memasak pada waktu pagi. ตอนบ่าย bermaksud waktu petang. Contoh ayat, ฉันเรียนตอนบ่าย Saya belajar pada waktu petang. เมื่อวานนี้ bermaksud kemarin. Contoh ayat, เขาไม่ได้มาโรงเรียนเมื่อวานนี้ Dia tak datang sekolah kemarin. อาทิตย์ที่แล้ว bermaksud minggu lepas. Contoh ayat, ฉันเจอเพื่อนอาทิตย์ที่แล้ว Saya berjumpa dengan kawan minggu lepas. ปีที่แล้ว bermaksud tahun lepas. Contoh ayat, เขาเรียนจบปีที่แล้ว Dia tamat belajar tahun lepas. เดือนที่แล้ว bermaksud bulan lepas. เขาย้ายบ้านเดือนที่แล้ว Dia pindah rumah bulan lepas. เมื่อเช้านี้ bermaksud pagi ini atau pagi tadi. Contoh ayat,
พวกเขากินข้าวเมื่อเช้านี้ Mereka makan nasi pagi ini. บ่ายนี้ bermaksud petang ini. Contoh ayat, ครูจะสอนนักเรียนบ่ายนี้ Guru akan mengajar anak murid petang ini. บ่าย adalah waktu petang sekitar pukul 1 hingga 3 petang dalam sistem masa di Thailand. เย็นนี้ bermaksud petang ini. Contoh ayat, พวกเราเล่นฟุตบอลเย็นนี้ Kami bermain bola sepak petang ini. Yen adalah waktu petang sekitar pukul 4 hingga 6 petang dalam sistem masa di Thailand. คืนนี้ bermaksud malam ini. Contoh ayat, คุณแม่จะดูทีวีคืนนี้ Ibu akan menonton TV malam ini. พรุ่งนี้ bermaksud esok. Contoh ayat, คุณวีจัดมีประชุมพรุ่งนี้ Encik Wi akan ada mesyuarat esok. เมื่อคืน bermaksud semalam. Contoh ayat, พวกเราไปดูหนังเมื่อคืน Kami pergi tengok movie semalam. สัปดาห์หน้า bermaksud minggu depan. Contoh ayat, ครูจะสอนบทใหม่สัปดาห์หน้า Guru akan mengajar mata pelajaran baru minggu depan. เดือนหน้า bermaksud bulan depan. Contoh ayat, พวกเธอจะสอบเดือนหน้า Kalian akan ambil peperiksaan bulan depan. ปีหน้า bermaksud tahun depan. Contoh ayat, คุณมีนาจะไปญี่ปุ่นปีหน้า Cik Mina akan pergi ke Jepun tahun depan. Kalau nak belajar banyak lagi, jangan lupa subscribe dan tunggu video seterusnya.